Jom, kita mau melengahkan masa kan. Aku tak sabar lah nak tengok hadiah birthday sorang-sorang. Lala dapat gelang emas baru. Oh, kuda kepang. Lala, macam tengok tu dia tolok sayur tu. nak unboxing terus. Lala, look. Okay. Wow, so style. Betul lah. Padi. Mama pandai order kat check-in. Respect sikit ni hadiah awak Orang tolong unboxing gitu. Okay, next. Hi guys, welcome back to the channel Ade. Dan Anik dulu asyik nak bergaduh, tak serasi langsung tapi hati diam-diam jatuh. Entah macam mana jodoh datang menyulik, musuh jadi cinta. Dulu benci, kini cinta paling megah. Lagi lengkap bila lahir si kecil manja. Albam penyeri hidup mereka berdua. Dari gaduh jadi cinta, dari cinta jadi keluarga. Enik selamanya. Alright guys, so sudah lamanya korang spam ramai gila DM bila nak post konten. Janganlah sidai. Jadi ni, hari ni aku buat konten. Bukan tak nak buat geng. Ni Lala tak sihat lagi. Tak kalau nak unboxing hadiah dia tanpa dia. Faham tak? Betul. Jadi kita orang kena buat lah. Ada dia. Jadi sekarang ni, jom. Kita mau melengahkan masa kan. Aku tak sabar lah nak tengok hadiah birthday sorang-sorang. Ramai hadiah. Banyak yang ada yang. Alhamdulillah lah banyak. Okay, jom. First hadiah yang kita ada. Wow, Besar. sayang. Beg dia kita buang. Lala, look. Beg dia kita buang. Jom kita unboxing. Tak apalah, bagi je dia main. Tak. Biar je dia main. Besarnya. Ada dua. Anak dia. Anak dia. So, ni ada wish card tak? Daripada siapa? Tak ada ke? Allah, tak ada ke? Ni tak ada. Allah, tak ada. Beg besar. Wish card tak ada. Aduh, kita tak tahu siapa. Ke dalam ke? Dalam saya rasa. Okay, kita buka dulu kita unboxing dulu. Awak buka nanti saya buka yang ni. Sebab banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lama dah aku tak unboxing hadiah. Wah. 1, 2, wow. Mas saya buka macam sampah je. Wow. Apa ni? Wow, guys, look at this. Wow, kuda kepang. Wow, Wow, kuda. Lala. Awak dapat kuda. Ambil ni, bagi dia tengok. Wow. Tengoklah tu awak dapat kuda lah. Okey, merajuk. Okay. Merajuk. Okey, sorry. Okey, dia tak jumpa lah mana yang main ni. Kaki awak ni. Wow, patutlah besar. Oh. Apa tu? Rock and Ride Unicorn. Awak teka saya punya apa? Botol air. Tak. Is it? Botol air. Wow, so cute. Wow, Ni cantik. siapa yang bagi? Saya macam familiar. Botol air dia cantik. Untuk Elara memang ngam ni diminum. Terima kasih untuk botol air. Sebab memang aku ada plan nak beli botol air masak untuk dia. Wow, tapi di mana minum ni? Boleh je. So ni adalah hadiah kedua. Mak yang. So ini adalah hadiah yang kedua yang dia bagi, which is Angkat. Magical Unicorn Sound. Tada. Saya tolong awak. Nampak tak? Okay, nanti kita buka. Cantik. Cantik Besar weh. tapi daripada siapa Tak tahu lah, mungkin lagi seingat saya dari... tak ingat tu lah. Tak ingat sebab tak ada wish card. Lepas tu masa tu kita orang pula tengah rushing ada nak pergi ke hospital semua kan. Tu geng. Macam korang tengok lah Elara ke hospital time birthday dia kan. Gitu. Lepas tu adalah Alam cakap jomlah nanti kita buat birthday dia kecil-kecil untuk celebrate dia punya ni lah. Boleh Sebab je. hari tu tak sempat nak sambut Okay. birthday dia. Jom next. Kapah. Kita okay. Nanti kutip Daddy. Buatlah kutip. Kenapa saya tu? pula? Okay. Oh ni lain Dia nak tu. Oh okey. Okay, tu ada wish card tak? Ya, kita baca wish card dia dulu lah. Sabarlah lah. Dalam ni lah wish card dia. Okey, ya bagi dia dulu boleh tak? Dia suka xylophone. Sabarlah lah dia ada buka. wish card juga. Ni sorry yang saya buka dulu Lala ni dia tak sabar Dia sikit. suka xylophone, dia memang suka music. Dia tak sabar macam mami dia. Tapi ni pun macam bunyi macam music.
Ya ke? Ha, Bagus lah. Aku rasa macam Tengok banyak tu dia tolak saya tu. Sabarlah lah, dia buka ni. Okey. Ha. Lah. Tu tali seluar Daddy. Yeay. Tak ada wish card ke? Ni wish card dia. Wow. Tak, ni hadiah lain. Yelah, yang ni dia letak sekali tu. Bukan dia letak sekali, kita yang satukan. Oh, patutlah. Jadi tak ada wish card lah yang tak ni. ada. So, ni ada wish card dari Just for you. Okay, ni wish card daripada happy birthday Lala sayang. Jadi anak yang soleha yang dan membanggakan Mami Daddy. Stay gemoy and I love you from Auntie Mira. Wow. Thank you. Thank you so much. Untuk tapi hadiah apa tu? Tengok. Ni saya dengar macam alat muzik juga. Tengok dia akan main benda ni tau. Bising lah sikit guys. Sama lah Daddy. Diikut saya buat. Lala. Okay. You have a mini one. Buat Lala. Tada! Lala ada 2. You got 2. Tengok lah tu dia suruh saya buat pula. Yeay! Okay, next. Okay, yang ni kita buka nanti. Dia Kita suka. susul kat luar. Dia paling suka tau mainan-mainan macam ni. Yeay! Okay, mainan lagi. Dia kalau dia tekan, dia akan tengok orang. Nak suruh orang tepuk tangan kat dia. Cakap wow. Yeay! Okay, High jom. five! Kita tengok mainan seterusnya. Tak bising sikit. Still mainan. Kita baca dulu. Okay, dia ada wish card. Birthday from Auntie Nurin. Wow, Auntie Nurin. Thank you Nurin. Untuk hadiah. Say thank you lah Lala. So ni adalah daripada Auntie Nurin. Kita ada blocks, building block. Wow, dari 2 barang tu. Dengan piano juga. Ya Allah, banyaknya. Thank you so much. Thank you. Zara ni, you For ada music. ni lah. Dia suka music tau. Dia tak macam mami dia. Block. Okay, kak. Lagi. Buang dah yang tu. Buang. Okay. Kenapa? Biar je lah dia main yang ni. Oh, dia patuh bro. 3, 2, 1 and... Kajak takut dia jari dia macam mana. Tak nak yang ni ke? Bismillah main yang ni. Dia nak yang ni je. Sorry. Maruh tu. Okay, so next kita ada... Respect sikit ni hadiah awak Orang tolong unboxing gitu. Okay, next. Next kita ada hadiah ni. Tak ada wish card juga. Sama lah saya. Tak ada wish card juga. So kita buka dulu. Wow! Apa tu? Lokso. Kita dapat Lokso. Tada! Look. Wow, Look. Lokso ni apa? Look. Oh. Dia nak xylophone juga. Bagi je lah. Tengok ni, you cakap saya. Bagi. Oh, losi Bagi je lah. Tak payah Cakap saya. Wow, So, ni kita saya tak tahu ada daripada siapa. Beg dia besar. Dan korang boleh tengok sini. Ini adalah Lala. Capi bara. Capi Sama Lala. dia. Sama lah. Tak sebelah Oh. dia. Wow, thank you so much. Yang Comel. lipstick punya. Bagi dia. Tak nampak dia. So ni kita ada Lokso Dia lari. macam cashier kot. Dia main Cashier macam tu lah. Nampak tak? Tada! Thank you. Terima kasih. Okay, next hadiah. Dia ada wish card. Happy birthday to my sayang Auntie Arisa. Oh, Arisa. Elara Helena. Tumbuh sehat sayang. Sehat selalu. Thank you. Siapa From tu? Myra. Myra and Maisha. Oh. Terima kasih. So, jom kita tengok hadiah-hadiah apa. Saya. Kenapa saya tak ada wish card Patung lagi. Oh, tak ada wish card. Comel lah. Okay. Okay, daripada kan ada belakang dia. Tak ada. Oh, tapi cantik lah. Comel. Nanti kita letak atas katil dia. Oh, gila. Wow. Alamak. Kecil-kecil dah ada meja makeup. Ya Allah. Habislah Mami. Tampah dia tolong tampah tu. Tada. Apa tu? Meja makeup.
Wow, dengan Besar ini. dia. Cantik. Thank you. Ni Apa meja-meja. Arisa dengan siapa saya tak tahu. Pagi ni. Okay. Tak aku biar je dia main. Biar je. Dia nak buat macam mana? Next. Ada wish card tak awak? Saya tak ada. Mungkin kat Saya dalam. pun tak ada wish card juga. Okay, so Kita check jom dulu. buka hadiah yang seterusnya. Saya buka 2 terus sebab takut panjang pula jadi dia. Wow. Wow. Wow, Lara. Look, Lala. Ini memang cita-cita daddy dulu tau. Daddy punya cita-cita ni. Cita-cita daddy. Ya, kau tahu jadi YouTuber. Tengok ni set apa ni guys. Wow. Memang betul-betul style lah, sumpah Set lah. makeup. Set doktor set lah. doktor. Doktor apa saya tahu? Doktor gigi ke pregnant punya ni? Wah, siapa Doktor bagi kan? ni? Kenapa tak letak wish card. card? Rugi. Kenapa tak ada wish card? Okay, next kita ada. Wow. Let it go. Let it go. Okay, next kita ada rumah-rumah. Wah, ni adalah impian saya dulu. Saya suka sangat. Saya tak tahulah, saya memang dari kecil lagi suka decoration. And memang dari dulu lagi Fira suka macam mainan rumah-rumah macam ni. Tapi dulu mahal weh, dalam ratus-ratus lah dulu. Ni mungkin ada RM200 kot untuk ni. So, Tapi tak ada wish card tak, ke? tak boleh belilah dulu. Sekarang I main dengan anak je lah. Okay, so next. Thank you, gang. Thank you so much. Semoga murah rezeki selalu. Okey, saya ada wish card. Okay, ada wish card baca dulu Awak? lah. Tak ada. Okay. Saya rasa mungkin sekali je dengan One Pink. Sebab lain. dia sama punya ni. Bom balut dia sama. Tak sure lah. Tak tahulah. Okay, baca. Jom kita tengok. Nice day. Happy birthday baby L. Semoga menjadi anak yang soleh. Oh! Dia ni sampai. Oh, sorry. Happy birthday baby L. Semoga menjadi anak yang soleha. From Aunty Tasha. Aunty Tasha. Banyak Tasha ni. Tak apa, kita buka dulu. Thank you Aunty Tasha untuk hadiah. Awak tahu tak Aunty Tasha mana? Banyak Tasha. Tak apa, kita buka dulu, kita check. Kita Tak check apalah lah. Aunty Tasha. Jadi Aunty Tasha dia akan tahu ni Aunty Tasha punya. Faham tak? Ni apa? Bowling. Wow. Wow. set best. Kita boleh main bowling. Oh. Wow. Ini bapak dia yang main dengan anak. Wah, kita boleh main bowling time. Benda ni kan saya teringat lah. Oh iya tak benda ni? Bowling ni. Saya ingat. Mana? Bowling ni Bukan pernah ada kau dulu. dulu kita orang pernah ada dekat rumah. Masa tu kita orang tak ada anak lagi. And masa tu saya beli untuk Idris. Gigi tangan aku. Panggilan style. Kamu blueberry dan aku pastry. Kasi buat dia susu. Oh, Pilih sikit. Bowling ni kita orang pernah beli untuk Idris masa Idris kecil dulu. So saya beli bowling ni untuk Idris kalau ada budak-budak yatim yang datang. Masa tu kita orang tak ada anak lagi. So untuk budak-budak yang datang rumah kita orang mana ada mainan. So aku pun belilah bowling ni. So bagi dia orang main bowling ni je lah masa awal-awal dulu. So teringat Idris. Dulu saya dulu kan konten saya jaga Idris kan. So rindu dia dah besar dah sekarang guys. betul. Nah. Thank you Aunty Tasha. Tasha, thank you so much. Okey, ini memang bapak kedabak besar dia. Cuma Tak ada wish card. wish card dia tak terkoyak. Saya tak tahu mungkin tercabut ke apa Ni sebab satu balut ni. bukan dia bagi hotdog rata Oh pasal. yelah. Okay. Saya tak tahu, takut tercabut ke apa masa bawa balik hari tu. Sebab rasa juga kita orang bawa balik, takut dia tercabut ke apa kan. Okay, so jom kita buka. Wow. Haha. Wow. Okay, Wah, guys, banyak okay, tak guys. dalam bilik. Wah, basikal. Wow, yang ni saya boleh tolak. Basikal. I love. Oh my god. Siapa bagi ni? Daripada siapa Wow, ni? siapa bagi ni? Basikal. Comel.
So Siapa Elara bagi? boleh naik lah basikal ni. Comel. Tapi siapa Cute, bagi? cute. Geng, Allah. tolonglah. Tulis nama. Tak tahu siapa bagi ni. Tapi style boleh tolak atas ni. Di atas Comel, ni boleh comel, tolak. comel. Saya boleh Kita tolak. main. Eh, Thank you so much. tak ada nama tak ada nama. Okay, next kita ada. Ni daripada siapa ni tulisan Cina ni? Elah lah. Elah. Hai. Siapa? Lara lah. Siapa ni? Kenapa Tak. tulisan Cina, paper bag Cina ni? Saya tahu nama dia. Ni Kenapa? oh, saya tahu. Buka dulu. Siapa bagi? Nampaklah. Apa tu? Wow, blind box. Oh, blind box ke tu? Yes. So, blind box ni kita kena unboxing terus. Dah lah, look. Okay, kita buka blind box ni. One, Apa bagi ni? 2, 3. And then Ambil lah lah. open. Lala open. Look. Lala open. Wow, dapat colour purple. Sama lah. Thank you. Wangi lah. Oh, bawa perfume. Muat. Aku tak pernah tahu blind box ni macam mana ke. Allah. Kiss mami. Okay, nah. Dia nak suruh awak main dia ni. Main belah sini main. Okay, thank you so much. Untuk Shopee blind bagi box. Blind box ni. Jadi terima ni kasih. baju-baju. Oh, ni pun baju juga. Apa buka je baju tu. Ni from Cmi. Ini from siapa? Love. Baju apa tu? Baju macam dress gitulah. Princess. So cantik. And satu lagi kita ada juga. Baju apa ni? Oh, New Balance. Wow. Oh, cantik. Dia baju sukan. Set Fine. sukan. Cantik. Kain dia pun best. Ini Thank you so much. polo kan. Follow. Daripada siapa ni? Tolong mengaku Siapa Aduh, comelnya. So cantik. Style, Thank you so ini pun much. style juga. Polo juga, polo baby. juga. Ni pun polo juga. Cantik lah. Thank you. Kenapa korang tak tulis nama? Kau tak tahu korang boleh siapa. cakap thank you Alia ke, thank you ni, thank you tu kan. Saya nak fan. Okay, jom kita tengok hadiah seterusnya. Apa tu? From From Mami Bella, Mami Bella, Eden. Ayla Eden to to Baby Baby L L Bambam. Nampak tak? Hadiah dia dalam kotak Tengok ni, geng. tengok ni Kotak. kalau Baby Tengok Bella wish card lu, Strel. wish card lu. Ada wish card. Oh, comelnya. Kat dia, saya baca lah Happy birthday kesayangan kami semua. We love you Bambam. Semoga membesar dengan sihat, cantik dan bijak. Kami semua sentiasa ada dengan Bambam. Thank you. thank you, Untuk Mami Bella Bella. Strel, Ayla dengan Eden. Lah, Thank you so Eden, much. thank you so much. Kita orang tertanya-tanya hadiah. Selalu tertanya-tanya. Jom kita tengok. Kita unboxing hadiah Bella Strel, Kita Mami tengok Bella. dengan Ella dengan Eden. Yes. Wow. Wow. Ada something wow dalam ni geng. Nampak tak kau nampak tak? Sabar dengan tarik macam tu. Okey, baju je geng. Baju je dia bagi baju. nampak tadi. Sahaja. Baby, tak baik Apa? lah ambil yang anak. Tengok. Dia ambil apa? Yang tu yang Mami. Dia tulis untuk Mami Fira dan Elba. Tak ada. Tengok. Wow, ni baju dia geng. ada baju. Dia bagi baju sahaja, okey. Tak ada benda lain. Thank you akak dengan Ayla dengan Eden terima untuk kasih. baju. Cantik. Warna pink. Pony. Yang ni kena pakai baju ni. Oh, baju apa Comelnya. ni? Colour ni. Berapa? Cik tanya berapa? Kenapa? Kau cakap apa? Brand apa ke? Tak apa Oh, saya brand kata. apa? Tapi cantik. Tak buang harga tu. Lah, Bella Strel tak buang harga Bella Strel. Ni mahal daripada baju saya ni tau. Okey. Terima kasih. Cantik. Thank you. Ada Cantik. satu lagi. Kak tengok Kak dia ambil daripada lah. MJ Jewele. Tak ada apa pun dalam ni. Ya ke? Oh, kita ambil. Wow. Wah, dapat gelang. Nampak gelang emas. Ni, try. Pakai. Tak fokus lah. Tak fokus sabar. Lala dapat gelang emas baru. Tengah look. Jom pakai. You got a new emas. Nah.
Salah. Tak muat dah. Memang tak muat kat situ. Macam, weh, Lala, look. Gelang baru, Lala. Pakai dulu. Pakai, Lala. Okey, ni nangis. Berapa bunyi gitu? So, untuk... Sekejap lagi lah kita pakaikan, dia tak ada muat. So, Dapat untuk Mami Bella Estrel, thank you so much. Baju And gelang. dengan gelang. From Ayla Eden Mahal and Mami ni. Bella Estrel. Berapa ni? Tak payahlah. Sini. No. Buatlah. Awak buat tepi tu ni. Tu pun dalam beg aku tengok. Okey, siap ya harusnya. Okay, next kita ada from Kak Ya and family. Wow. Kak Ya. Ni baju Oh, Kak juga. Ya. Kita buka dulu paper bag. Nak buka. Kenapa nak buka yang saya? Awak macam tak pandai buka. Awak pun sama. Kita ada baju. Wow. Baju dalam beg. Ni apa ni? Seluar. Saya ingatkan wish card. Seluar and baju. Oh, cantik. Cantik. Terima kasih. Thank you Seluar so panjang? much. Pakai satu set. Comel-comel. Pendek kaki Lala tapi. Comel-comel. Kaki Lala pendek. Okay, terima kasih. Thank you so much. Next, kita ada... Tak ada? Tak ada. Ada wish card. Daripada siapa saya tak tahu. Wow, ini untuk main dekat pantai. Ni pasir punya... Untuk main pasir. Untuk main pasir. Style. Nanti kita pergi pulau, boleh bawa benda ni. Yeay. Okay. Thank you so much siapa Terima bagi kasih. ni. Okay, next. Apa ni? Okay. Tak boleh. Dia ni Bijak Omo. Tengok tu. Boleh. Tarik je yang. Wow. Ini Crayon. untuk melukis. Crayon and book. Good idea. Wah, boleh bagi Lara ni korang. Tapi kalau we crayon ni habis dinding. Saya. Thank you. Habis dinding rumah. Lagi setahun lah tunggu dia dulu. Tapi siapa punya bagi? tahulah. Oh, tapi ni saya yang boleh Saya crayon. boleh colour ni, saya boleh tunjuk bakat saya. Okey, ni Terima ada. kasih. Ni ada wish card je. Macam ni lah. Happy birthday Lala. Saya nak baca baby. Sabar, saya nak buka. Happy first birthday Nur Ella Helena. Semoga Lala membesar dengan sehat, comel dan happy sokmo. Jadi anak yang soleha, kebanggaan Mami and Daddy. Sorry kakak Abby tak datang sebab kakak Abby sekolah. Love kakak Abby, Abang Boy, Abang Echa, Abang Akif, Umi, Uncle Yai. Wow. Thank you. Thank you so much. Uncle Yai family. Thank you so Yai much. Untuk hadiah. Lala. Ini ada bola satu. Lagi satu. Tada! Wah, Besarnya. comel. Ni boleh Mami pinjam tak? Tak boleh, tak boleh. Mami nak peluk ni je. Tak nak peluk Daddy tak. Ada wish card ke? Oh, tak baik lah ayat gitu. Comel. Apa ayat gitu? Saja. Next. Next. Oh, tu ada wish card dia. Okay, yang ni daripada... Okay, baca wish card dia. Sabar. Memang kena baca pun. Happy birthday Lala sayang. Semoga membesar dengan sihat dan jadi anak soleha buat Mami Daddy. Love you Lala gemoy. From Auntie Nat. Auntie Nat. Wow, thank you Auntie Nat. Thank you. Thank you. Jom kita tengok hadiah dia. Wow. Block Paradise. Banyak. Ini memang best. Best kalau blok banyak-banyak. Kita boleh susun buat menara tau. Buat macam-macam. Ya. Yeah. Okay, simpan. Thank simpan you. Sana. Thank you so much for blog lah. From Mama Atul, Raisha, Anggun and Luna. Oh. Wow. Kita ada stroller baby. Dulu suka menang lah kalau budak-budak ni. Siapa bagi tu? Mama Atul. From Mama Atul. Terima kasih. Oh, ni Thank boleh you so much. tolok. Nanti dia koyak-koyak ni anak dia lah. Style. Padahal dia tu Budak lagi. Budak lagi. Thank you Mama Atul. Wow. Pokong. Tak ada pokong dekat sini. Jom kita baca. Happy birthday Elara. We love you from Tia and Sulong and Kais. Wow, thank you. Thank you so Wow. much. Pokong geng, pokong. Momas. Wow, kita dapat emas. Bukan kita. Lala dapat emas. Happy birthday untuk emas. Nah, simpan dekat emas tadi. Terima kasih Thank Dok bagi you. Emas tu. Terima kasih Dok. Okey, ni daripada Auni, Naira dan Ayas. Siapa ni? Ayas. Nak Kak Uyu, Kak Cik Eli. Family saya. Oh,
Ada itu. Sorry. Thank you so much. Wow, yang custom. Wow. Wow, cantik Pantai ni. Lala. Happy birthday Lara Helena turn 1. Thank you, cantiknya je. Thank you so much. Lala, untuk Lala, bantal Lala. Bantal muka awak Lala. Cantik. Oh, Lala. Tengok ni. Muka awak kat sini ni. Muka Lala ke? Okay, next. Apa Ni happy birthday Elara from Aunty Aina. Okay, kita dapat hadiah daripada Aunty Aina. So, jom kita buka. Ni apa ni? Dalam dia ni. Tak ada apa pun. Tak ada something dalam ni. Wow! What is this? Oh, wow. Apa tu? Blok. Dia macam Oh, tempat macam nak masukkan untuk dia punya fikir lah. Untuk dia otak dia berfungsi. Dia punya Dia bentuk. macam-macam benda ni dalam ni. Wow, thank you so much bijaknya. Kita boleh main dengan dia, ajar-ajar dia bagi otak dia ni. Wah, thank you Aina. Thank you so much. Tak, lagi satu ni apa? Cuba kata bagi tahu aku ni apa. Ni, tak, ni memang Sabar. Tempat pegang gini ke? Hmm, Oh, untuk dia tidur Untuk dia tidur pegang gini. untuk tak nak bagi terkejut ke? Tak tahulah. Tapi ada Cantik. something yang Thank you, keras thank you. dalam ni. Tak apalah. Thank you so much, Kita orang Aina. main dia. Okay, next. Next. Apa? Wait. Nampak tak? Sorry. Nampak tak? Dia buat apa dalam ni? Ada Hello. wish card? Tak ada. Ada wish card? Tengok tak apa-apa. Dadah. Weh, comelnya lembut. Ni apa nama dia? Lokso. Lokso, eh? Thank you. Siapa bagi ni? Thank you. Wow, thank you. Comel gila. Elara. Tengok tu. Macam tu ke tak? You suka. Hello. Oh, dia tak suka aku. You suka. Okay, next kita ada daripada Nobody gang. Miss or Mr. Nobody. Oh, ada wish card gang. Ada wish card. Ada wish card. Lala. Aunty Erika. Aunty Erika. Wow, thank you Aunty Erika. Ui, panjang ni. Tulisan cantik tulisan ni. Okay, happy birthday, first birthday. Happy first birthday to my Lara Helena. May Allah bless you with a life full of happiness, good health and endless love. May you grow up to be a solehah daughter. Always honor and apa ni? The rise your mommy daddy and be loved by everyone around you. Auntie love you, Auntie Erika. Thank you so much Erika. Jadi happy When that- speaking bani ay najo. Susah bang kau mau baca ni. Lagi. Sudahlah ndak paham tulisanmu ni. Jadi happy. Thank you so much adik iparku. Be careful. Ini apa ni? Fikir apa? Baju ke? Oh, baju. Be careful. Wow, so Wow. style. Betul lah. Patutlah kau jadi Kecantikan. tapi dia ada lukis-lukis design apa betul, semua betul. tu. Erika, wow, memang style. Sumpah style, tapi baju besar sikit. Boleh lah. Boleh lah. Aku ingat dengan ni sampai sini je. Okay, cantik. Oh, dia sekarang dengan seluar. Nanti bagus. kita pakai. Sumpah cantiknya. Dia apa ni? Tapi cantik. Macam penari K-pop. Jadi dia suka Cik. tepi sikit. Nah. Tepi sikit. Saya nak tengok. Thank you, Erika. Jom kita habiskan. Tak ada bateri Okay. Ni from Papa Man and Mami Ri. Sayang. Kita ada baju juga. Wah, comelnya skirt dia. Skirt. So cute. Wow. Comel. Cantik. And baju. Style. Kita pakai dua ni. Wih, imut. So imut. Thank you so much. Mami Ri. Yes. Love you guys so much. Macam biasa, tak ada wish card. Tapi ada baju yang cantik. Baju. Style. Mickey Mouse. Wow, cantiknya. Sekali dengan hanger Thank you. Siapa dia bagi? Oh, dah. Terima kasih. Happy Thank birthday to you. you. Thank you so much. Ni mostly baju dah ni. Ni pula kita ada baju juga. Thank you. Abang Miro ni. Okay, next kita ada baju juga ni from Mama Tok. Ni daripada pandai order Ni. lah Mama. Adalah from Mochi. Mochi. Wow, thank you Mochi. Mama Tak pandai Mochi order bagi. kat Shein.
Makcik bagi baju cantik. Macam-macam. Banyaklah baju dia bagi. Suka lah dia punya colour ni cantik. Dia colour bilik dia. Colour bilik dia. Baju bunga macam cucu makcik. Ni baju from Mama Tok semua ni. Banyak sangat. Thank you nanti Mochi. kita pakai. Thank you Mama Tok. Mama Tok mari dengan sobek. Siap mari dengan mu je Tok Wing dengan pas-pasan. Tengoklah ni Thank Makcik you. bagi. Thank you Makcik. Okay. Lagi tak ada dah barang tertinggal. Ya. Duduk. Sayang kau. Ada satu lagi yang. Be careful. Be careful. The last one is Kita ada from ni Alisha dengan Alam bagi ni. Cuma paper bag dia kita orang dah buka awal dah. kita orang dah buka awal. Sebab Elara nak main. Ni pun macam basikal juga. Cantik. Dia dah naik awal dah. Yang ni dia main awal. Thank Okay, you so much. Ya, Thank you. sorry kalau ada hadiah yang tertinggal ataupun Dia dah rasanya. saya rasa macam dah tak ada. Cuma yelah mungkin yang tertinggal ke yang kecil, barang-barang yang kecil ke kita orang tak tahu kat mana. Thank you lah. so much, Kak. And sorry lah, kita orang tak tahu, mungkin ada yang dah terbuka ke apa semua kan. Thank you sangat-sangat dekat korang yang mana yang datang event tu, yang mana bagi hadiah. Thank you so much. Kita orang sangat-sangat hargai. And semoga korang semua dimurahkan rezeki selalu, okay? Yeay. Say thank you Lala. Okay korang, so Elara say thank you everyone. Yeay. Okay, tepuk tangan dulu cepat. 1, 2, 3. Yeay. Bye bye. See you next episode. Bye bye.